Grill dekat belakang saya ni adalah grill lama dan saya nak pasang semula. Grill besar ni adalah grill untuk bilik utama dan tempatnya adalah kat sini untuk tingkap 3 daun. Yang lagi 2 ni untuk bilik sebelah dan bilik yang nombor 3. Sebelum saya pasang semula grill ni, saya nak kena pasang bracket dulu dekat setiap grill ni. Rotary hammer yang saya guna untuk pasang grill adalah rotary hammer needs 20 watt dengan motor brushless. Rotary hammer ni ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama iaitu fungsi drilling yang saya biasa guna untuk bancu simen. Fungsi yang kedua adalah untuk hack dinding atau hack konkrit. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi drilling dengan hammer. Yang ini saya guna untuk pasang grill tingkap ni. Rotary hammer ni ada lampu LED dekat bahagian depan. Dekat sini kita akan dapat handle untuk memudahkan kita buat kerja. Boleh pusing 360 darjah. Dan dekat bateri kat sini kita boleh check kapasiti bateri, iaitu sebagai battery indicator. Alhamdulillah akhirnya siap pasang 3 grill tingkap untuk 3 bilik. Yang ini adalah grill tingkap bilik utama, yang ini grill tingkap bilik nombor 2 dan yang ini grill tingkap bilik nombor 3. Dan video ini dikuasakan oleh Nins Power Tools.